Perjalanan 5 tahun bermula dengan 2 gram. Beberapa hari yang lepas saya terbaca 50% jemaah haji terpaksa tolak tawaran pergi haji pada tahun ini. Bukan sebab tak mau pergi, sebab tak cukup duit. Dan masa tu saya teringat seorang sahabat saya. Dia cerita bagaimana dia kumpul dana haji dengan cara yang paling mudah dan juga tidak stres. Dia simpan emas, setiap bulan dia masukkan 2 gram dalam akaun GAP Public Gold. Dia cakap, aku tak fikir harga naik ataupun turun, aku cuma kira berapa gram yang aku dah ada. Lepas 5 tahun, dia cek akaun dia ada 120 gram. Dan bila ditukarkan kepada nilai semasa, nilainya lebih kurang RM70,000. Dia boleh pergi haji bersama pasangan, tanpa pinjam, tanpa beban. Masa tu saya sedar simpanan emas bukan tentang kejar untung, tetapi ia tentang kejar matlamat. Kalau kita ada impian nak jejak kaki ke Tanah Suci, kumpul emas adalah cara yang paling konsisten, paling mudah dan juga paling mudah. Kita cuma perlu mula, walaupun 1 gram ataupun 2 gram sebulan. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.